Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak buat tiramisu versi mudah je tanpa telur. Nak tahu cara macam mana nak buat? Jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah mascarpone cheese, whipping cream, lady finger, serbuk kopi, gula caster dan juga asam vanila. Okey, first kita nak potongkan 400 ml whipping cream bersama dengan 1/3 cawan gula caster. Okay, hampa potongkan kedua bahan ni sampailah dia jadi kental memekat macam krim. Sementara itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Okey, kita punya krim pun dia dah pekat. Masukkan dalam 1 sudu teh asam vanila dan juga 500 gram mascarpone cheese. Okey, ni kita kena potongkan dia perlahan je. Jangan kuat-kuat sangat, jangan terlalu lama. Satgi krim kita ni cayak, kita potongkan sikit-sikit je bagi dia sebati. Lepas tu hampa ambil spatula, hampa gaul-gaul set lah. Bagi dia cantik elok lah. Nampak tak krim kita pun dah memekat macam tu. Okey, next kita nak buat bancuhan kopi. Masukkan dalam 1.5 sudu makan serbuk kopi, campur dengan sedikit air panas, hampa kacau-kacau bagi larut serbuk kopi tu. Kemudian hampa masukkan selebihnya air. Lepas tu air kopi ni kita nak buat untuk cicah lady finger ni. Hampa celupkan dan hampa letak dekat dalam bekas. Hampa jangan celup lama-lama tau. Hampa celup sat je, hampa letak dalam bekas, susun-susun bagi cantik. Okey, satu bekas ni boleh letak dalam 3 batang macam tu. Lepas tu hampa ambil krim yang hampa dah buat tadi, hampa layerkan dekat atas lady finger tu. Kemudian hampa ambil lady finger balik, hampa celup dan buatlah untuk second layer. Letak krim cheese banyak-banyak pun tak apa sebab kita buat dia kan. Hampa letak banyak-banyak baru sedap. Lepas tu bila dah siap, dah cantik elok ni, hampa tabungkan dengan serbuk koko. Hampa tabunglah bagi menutupi keseluruhan cheese tu. Okey, dah siap. Hampa pergi simpan dekat dalam peti ais, simpan dalam semalaman ataupun paling kurang 3 jam ke atas lah. Kemudian dah siaplah kita punya tiramisu. Mudah je kan? Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye.